2 kali saya kena. Buka gerai tengok senduk-senduk saya semua hilang. Duit shilling semua tukar-tukaran tu ada. Memang saya letak dalam stall tu. Tapi senduk yang hilang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke episod Inspire Talks pada kali ini, dan alhamdulillah pada kali ini saya amat berbesar hati kerana dapat bertemu ramah dengan seorang kita panggil sebagai orang kuat ataupun veteran juga dalam Jemaat Ahmadiyah, iaitu Tuan Zainal Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan soalan, kita nak tanyalah dulu tentang apa kabar Tuan sekarang, apa aktiviti harian. Mungkin Tuan boleh start dulu. Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Buat masa sekarang ni, aktiviti saya sudah bersara dari perniagaan. Jadi harian saya adalah untuk menjaga isteri saya yang sedang sakit sebab demam darah ini. Lepas tu saya juga adalah aktiviti sukan yang saya lakukan yang sejak dari muda dulu. Maksudnya sekarang masih keluar rumah lah juga? Masih berjumpa dengan orang, masih bersosial? Masih. Jadi Tuan ada mention sekarang ni masih keluar lagi, masih bergiat sosial lagi dengan kawan-kawan juga, pada masa yang sama menjaga isteri dan juga keluarga lah ya. Dan kita nak tanya tentang mungkin sejarah lah. Macam mana Tuan punya perniagaan ni bermula, dari mana, siapa yang perkenalkan, adakah minat ataupun adakah ini sambungan legasi dari keluarga mungkin Tuan? Ya. Sebenarnya perniagaan saya ni diasaskan oleh mak bapak saya. Mula-mula perniagaan saya bukan nasi lemak, mi rebus. Ketika itu awal boleh saya ceritakan sejarah dulu mak bapak saya lah. Jadi mak bapak saya bertemu jodoh di Singapura. Kemudian kita ada 7 beradik. 4 lahir di Singapura, 3 lahir di Kuala Lumpur. Time itu belum merdeka Kuala Lumpur. Okay. Jadi mula-mula pindah ke Selangor waktu itu dijeram. Sebab kita punya jemaat di Ahmadiyah dijeram waktu itu. Jadi pertama kali datang ke Kuala Lumpur, kejeram dulu. Kami dijeram, lahirlah kakak saya dengan abang saya. Yang kelima dan keenam lah. Yang kelima dengan keenam. Jadi oleh kerana aktiviti di sana, aktiviti pertanian dengan nelayan, jadi jiwa bapa saya tak rasa macam sesuai lah. Jadi dia hijrah di Kuala Lumpur. Kebetulan kakaknya ada di Kuala Lumpur, datanglah Kuala Lumpur buat berniaga. Okay. Itulah yang pertama kali kami tinggal sewa rumah di Kampung Baru, rumah arwahnya SM Salim. Di situlah buat perniagaan mi Jawa, mi rebus. Awal-awal perniagaan mi rebus. Jadi oleh kerana orang tahu kita kedai ni, macam-macam lah kita dapat tawahan itu, jadi dibaikot. Bila dibaikot, kita ubah cari tempat berniaga siang hari di Melaka Street. Waktu itu Melaka Street ni di bus stand lah. Mana-mana bus stand daripada Johor ke, dari Selangor ke, dari mana-mana, itulah tumpuannya. Taxi stand pun di situ juga. Jadi di Melaka Street itu, dapatlah tempat arwah bapak saya sewa di kedai kopi Cina itu. Niaga nasi lemak. Okay. Di situlah arwahnya, maaf cakaplah kita panggil, saya daripada kecil lagi, memang nama sayang saya Pak Janggut. Pak Janggut itu arwahnya Pak Mazin. Okay. Saya panggil Tok Janggut. Tok Janggut pun niaga nasi lemak di situ. Dan Tok Janggut juga rumahnya di Kampung Baru. Di situlah di situlah mula jemaat di Kampung Baru. Barulah waktu tu. Ya. Dan waktu jiran lah dengan arwah Pak Mat Zain ni juga. Itu sebab sedikitlah pengenalan mungkin nasi lemak. Tapi nasi lemak tu namanya nasi lemak Tangling kan? Maksudnya dari mana dapat nama tu? Macam mana boleh dapat? Waktu bapa saya meniaga nasi lemak di Melaka Street itu,
kebetulan ada seorang pakcik Melayu, dia cakap, "Pakcik nak niaga tak nasi lemak dekat Tangling?" Tangling kat mana? Dekat Lake Garden. Nak. Jadi bapa saya beritahu mak saya ada tempat di situ. Jadi ibu saya lah niaga pertama sekali di situ. Awalnya kita sudah pindah, waktu itu kita sudah pindah daripada Kampung Baru ke Keramat, daripada Keramat ke Kampung Nahoda. Okey. Yang masih saya ingat pasal di Keramat tu masih saya kecil lagi, tak berapa ingat. Jadi waktu di Kampung Nahoda ni yang saya banyak ingat. Okey. Waktu mula-mula berniaga nasi lemak, kita susah. Nak kereta tak ada, apa tak ada. Macam mana nak pergi balik Ya, dari itulah kedai? kita naik bas. Tapi orang dulu-dulu bagus, orang dulu-dulu timbang rasa. Kadang-kadang driver bas tu kita terlambat, dia tunggu sikit. Yalah, maklumlah, tak macam sekarang. Sekarang tak boleh tunggu, orang ramai. Okey. Dulu orang kurang. Jadi kalau lambat, kalang kabut lah saya angkat barang-barang masuk dalam bas. Jadi betul-betul last station di Melaka Street. Jadi senang lah. Sudah lama, kemudian adalah rezeki sikit. Dapatlah naik taksi, catat taksi. 2 tahun catat taksi. Lepas tu barulah abang saya pun dah boleh bawa kereta semua. Belilah kereta buruk-buruk dulu. Waktu tu kereta semua European car semua masuk. Jepun belum lagi. Jadi kita sedan punya kereta lah. British punya kereta lah kita pakai, Holden semua benda-benda macam tu. Jadi di situlah bermula buka cawangan di Tangling, ada offer. Jadi sudah lama di situ. Kita namakan kita punya brand nasi lemak Tangling tu, nama tempat. Di situlah klinik Tangling, di situlah jalan Tangling. Jadi kita namakan kita punya nasi lemak tu, brand kita nasi lemak Tangling. Selepas dibrandkan nasi lemak Tangling, waktu saya ambil alih tahun 80. Di situlah cabaran bermula. Kalau kita sebelum Tuan pergi ke cabaran tu kan, saya nak sentuh daripada banyak adik-beradik tu, kenapa Tuan yang pegang nasi lemak ni? Kira-kira semua adik-beradik saya terlibat. Mereka bila sudah kahwin, dia ikut suami ke, jadi dia tinggalkanlah nasi lemak. Maknanya yang laki-laki tu ada tolong sekejap, bila ada pekerjaan masing-masing, tinggalkanlah berniaga. Jadi oleh sebab saya yang bungsu, kemudian saya yang mengikuti ibu saya, tolong ibu saya, saya dapat mewarisi perniagaan itu. Berkat daripada ibu saya lah. Alhamdulillah sampai sekarang. Maksudnya masak nasi, buat benda tu? Saya masak nasi. Saya waktu kecil lagi saya sudah masak nasi. Masak nasi, saya seorang masak nasi itu. Kalau sana pakai, kalau ukurannya 40 kilo, 50 kilo satu hari. Jadi memang yang berat lah. Waktu mula-mula kita masak pakai dapur. Dapur tu dapur kayu. Dapur kayu. Dapur kayu tu. Lepas tu dapur pakai dapur pam, dapur minyak. Lepas minyak, perubahan pakai dapur elektrik. Sekarang tak guna pam lah, tapi guna elektrik. Walaupun guna elektrik, pakai minyak juga. Bila zaman dah berubah, kita pakai gas. Sekarang lah, sampai sekarang kita pakai gas. Jadi Tuan dah ambil alih perniagaan tu dari 1980 berapa tu kalau ingat lagi? Saya ambil alih 1980. Waktu itu 80. Ibu saya sudah tiba masanya saya ambil alih sebab dia dah sudah berumur, tak larat. Saya ambil alih. Jadi saya ambil alih, saya ubahlah, buat perubahan sikit dari segi peraturan orang datang. Adalah QQ sistem. Adalah sistem. Saya buat satu sistem. Sebelum ni masak aja dulu, jual dulu. Ya. Selepas saya ambil alih, adalah orang lain tukang masak. Saya tak masak lagi. Dia ajar orang masak. Jadi saya mulalah kehidupan saya sebagai seorang tokeh. Itulah tu yang start tu. Saya yang ambil alih semua tu. Saya yang pergi pasar, saya yang belanja semua. Jadi kita dan pendengar juga nak minat juga cabaran-cabaran sepanjang jadi tokeh ni sampailah mungkin sebelum besar tu kan. Macam-macam cabaran. Awalnya saya ambil alih tu, tahulah waktu ibu saya sistem queue tak ada. Jadi orang yang datang kemudian dapat kemudian. Jadi kalang kabut. Lah. Bila saya ambil alih, saya buat sistem queue, kemudian bayar
dah mendapat makanan bayar, mereka duduk makan mana-mana, mereka mesti sukalah. Okey. Saya nak tahu macam mana Tangling tu punya setup tu dulu. Dia di bawah kemah ke atau ada kedai ke? Oh, mula-mula kami bawa pokok saja. Bawah pokok. Bawa pokok. Sewa dengan Cina kedai kopi tu. Satu hari RM3. Time tu RM3 besar lah. Okey. Jadi kita sewa. Bila saya buat peraturan di situ, macam-macam lah dugaan saya dapat. Kalau kita nak buat sesuatu perubahan tu, kita kena bersedia. Betul juga. Sebab perubahan ni baru pada mereka. Jadi kadang-kadang kita kena dulu kan makan dulu, bayar kemudian. Bila dapat makan bayar dulu, mereka macam tak kacau lah. Rasa tak seronok lah. Okey. Jadi macam-macam lah. Tak percaya ke gini. Saya dengan senyuman saya cakap, maaf pakcik, terima kasih. Maaf cik, terima kasih. Sorry lah kita buat ni perubahan baru sikit. Cakap dengan elok. Jadi berniaga ni, kita punya PR nak kena bagus. Walaupun orang marah macam mana pun, kita tak boleh nak lawan orang. Sebab kita maju pun daripada orang juga, daripada customer juga. Jadi mulut tu nak kena manis. Walaupun kita rasa kita salah, kita rasa kita betul, kita dengan senyuman kita menjawab. Waktu tu ada berapa staff tu? Saya ada 5 staff yang bantu saya. Tapi semua keluarga lah? Saya seorang ambil alih. Maksudnya semua tu orang baru lagi? Ya, semua orang baru. Pekerja lah yang buat sekarang. Adik-beradik saya semua sudah ada pekerjaan masing-masing. Ikut mana ikut suami. Jadi saya seorang lah ambil alih perniagaan dari ibu bapa saya. Dan selain daripada cabaran sebagai seorang usahawan tu, cabaran sebagai seorang Ahmadi pun kita nak dengar juga. Mungkin ada tempat tu tempat yang dekat dengan ialah tempat-tempat kerajaan kan? Ya. Hebat itu. Kalau waktu di sana pejabat Jabatan Agama Islam dekat je di situ. Jadi mereka kenal saya. Mereka memang akrab dengan saya, kenal makan. Setelah mereka tahu saya ni kedai ni, sebab pengarah sendiri yang datang ke masjid kita, ke masjid kita. Kebetulan saya pun datang nak sembahyang, tengok mereka ada. Zainal, kamu ahli? Ya, ahli. Jadi saya dengan berani, dengan bangga cakap, ya saya ahli. Dalam itulah dugaan saya. Kalau saya barangkali lah, kalau saya cakap saya takut-takut, bukan. Saya rasa saya punya perniagaan pun tak maju. Tak jalan juga. Jadi berkat jemaat, insya-Allah lah. Saya yakin. Pasal tu saya yakin saya boleh berjaya. Kita jangan takut declare yang kita ni bukan Ahmadi. Kita jangan takut yang kita ni Ahmadi. Jangan. Ya, walaupun orang dia mungkin datang tu, lepas tu besok tak datang lah. Banyak itulah, fitnah itu kan. tujuan. Kita takut kita punya berniaga tak laku lah, tak jalan ke, macam-macam. Saya menghadapi ini dari sekolah lagi, bukan daripada saya besar. Dari sekolah lagi. Orang ejek saya, kedai ni. Jadi time tu kita waktu sekolah kan, kita ilmu jemaat tak ada lagi. Tapi kalau sekarang mereka cakap kedai ni, kita berani. Kita yang betul, mereka yang tak betul, apa kita nak takut? Itulah, waktu sekolah pun dah kena ni, membawa ke zaman jadi usahawan pun orang ni apalah sangat diejek ni kan. Macam-macam. Akhirnya kawan-kawan saya yang dulu-dulu, sebab saya ni aktif sukan bola. Jadi kalau saya main bola, main badminton ke apa ke, semua kawan-kawan kampung Nahoda. Jadi mana dah jadi akrab. Yang mana dulu cakap, minta maaf lah dulu kau punya masjid tu kami yang listik, saya yang listik. Tapi sudah jadi kawan, jadilah bolehlah bantai dia. Itulah cerita waktu saya waktu kecil, banyak dugaan. Saya sekolah agama di Sungai Tua. Ini lepas sekolah rendah, saya belajar agama. Di sekolah agama itu saya diejek, dihapa semua, saya dipukul, bergaduh lah. Itu biasa. Jadi jangan takutlah sebenarnya. Kalau yang kita orang Ahmadi, kita jangan takut. InsyaAllah berkat. Kalau saya takut-takut, saya rasa saya pun tak maju. Betul juga. Itu satu nasihat yang penting juga untuk kita sebagai seorang Ahmadi ni. Tak boleh nak takut sangat. Kita orang cakap jangan takut dengan bayang-bayang, ya kan. Dan sekarang ni macam mana dengan perniagaan?
Pakcik sekarang tuan sekarang di belakang tabir. Sekarang ni siapa yang urus? Oh, sekarang ni perniagaan saya diuruskan oleh anak saya. Tahun 2005 saya serahkan perniagaan pada anak perempuan saya. Dan semua anak-anak saya terlibat dalam perniagaan nasi lemak tangling ni. Mereka ada bahagian masing-masing. Jadi saya pencen, saya dapat allowance sajalah. Okay. Kita pencen lah, kita dapat allowance. Advisor. Ya. Jadi saya free lah sekarang. Sekarang ni sekarang ni ada berapa kedai? Ada berapa ada berapa ni? Sekarang ni staff mungkin boleh kongsi juga? Saya ada 22 staff. Okey. Kemudian saya ada 2 restoran. Satu di Plaza Damansara, satu di Uptown Damansara. Yang Uptown Damansara tu bangunan tabung haji. Saya sewa situ. Kemudian saya ada Medan Selera ada 2. Dan juga saya ada 5 food truck. Food truck tu di Jalan Lorong Binjai, KLCC, Taman Tun, Setapak, di Damansara. Kita ada 5 food truck. Dan yang bagusnya tentang perniagaan tuan ni, tuan bagi peluang kepada Ahmadi sendiri untuk run bisnes tu juga. Oh ya, dulu pekerja-pekerja saya semua orang Ahmadi. Semua dari Indonesia. Orang Ahmadi. Ya, itu yang bagus lah. Kita bagi peluang pekerjaan juga. Ada tijaratnya di sana tu kan tuan. Even sekarang pun restoran saya banyak orang Ahmadi yang bekerja. Jadi iyalah, sebelum kita buat closing kita kan, mungkin sebagai satu nasihat ataupun harapan lah mungkin pada anak-anak muda, anak-anak tuan juga, saya juga, ataupun macam mana yang apa penting untuk kita ni, untuk kita pelajari lah. Oh, dari segi perniagaan, kita kena ada asas dia lah, kita kena ada ilmu juga. Jadi pendeknya, perniagaan ni kira-kira tu yang penting, sebab kira-kira ni satu perniagaan. Jadi untung rugi, kalau kita tak ada catatan, macam mana kita nak tahu untung rugi kita? Jadi catatan itulah satu perniagaan sebenarnya. Kita kena tahu tu. Kalau kita dapat sikit, belanja sikit. Kalau kita dapat besar, boleh belanja besar. Itu prinsip dia. Kemudian keuangan tu penting, kita mesti jaga. Jangan maknanya pendapatan melebihi pembelanjaan. Itu asas lah tu. Ya. Maksudnya dari 1980 tu, waktu dah take over tu, dah start lah kira-kira tu. Oh, dah saya ambil alih je sudah start kira-kira tu. Start tu lah kira-kira tu. Kalau saya tak buat kira-kira, satu ketika saya terhutang dengan kerajaan 65,000. Pasal saya tak bayar tax. Dia duduk kat kedai saya lama, kat tangga lama tu lah. Dia duduk lama, tengok pukul 11, dia jumpa saya, dia dekat, dia daripada income tax. Saya dah duduk sini lama. Beginilah cik, kata pendek cerita. Saya dah duduk lama, kita dah buat kajian 3 hari kat sini. Cik tolonglah buat tax punya ni pendapatan. Jadi saya buatlah. Tu yang saya kena terhutang kerajaan 65,000. Jadi saya bayar setakat. Saya bayar sikit-sikit, insya-Allah dah habis. Dah habis lah. Sekarang pun dah banyak masa untuk jemaat juga, alhamdulillah juga. Dengan kita bayar tax, sebenarnya kita senang kalau kita mau buat pinjaman apakah kita ada tax, bayar tax, memang senang bank lulus. Itu Ya. Kira-kira mesti mau ada. Okey tuan, mungkin perkongsian ni lebih perkongsian peribadi. Tapi serba sedikit meningkatkan ialah kefahaman juga. Yang penting jangan takut lah. Itu mahal tu tuan. Yang pentingnya kita jangan takut yang kita ni Ahmadi. Itu jangan. Kalau dulu budak-budak tak apalah, ilmu jemaat dia tak ada bagi dia. Mana ada yang ada ilmu jemaat ni, jangan kita takut. Sebab kita tahu kita yang benar, mereka yang salah. Kenapa kita mau takut? Betul juga. Saya pernah lah, kawan-kawan saya banyak yang hakim-hakim, menteri-menteri, sebab saya orang besar lah, sebab saya banyak main badminton, pencampuran saya. Jadi salah satu ni hakim ni, dia bertanya dengan saya, apa bezanya kau Kadani dengan Islam biasa? Saya kata tak ada beza, Tan Sri. Islam syahadat saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat sama, rukun Islam sama, naik haji kita semua ke Baitullah. Tak ada beza, hanya 2 perkara je. Kedatangan Imam Mahdi dan kematian Nabi Isa tu. Jadi Nabi Isa tu macam mana dia cakap?
Nabi Isa tu sudah wafat. Jemaat Jemaat Ahmadiyah ni sebenarnya Tan Sri, kalau Tan Sri cakap Kedani, sebenarnya bukan Kedani. Kedani itu nama tempat. Ya. Betul. Jadi Ahmadiyah itulah satu pergerakan dalam Islam yang sudah mengaku kedatangan Imam Mahdi. Itu dikatakan Jemaah Ahmadiyah. Dalam Islam juga yang sudah mengaku kedatangan Imam Mahdi. Itu je beza dia. Jadi pada dia Tan Sri itu tanya lagi, pendapat kau macam mana Nabi Isa? Nabi Isa tu sudah wafat Tan Sri. Dia dikebumikan di Kashmir. Bukan Nabi Isa tu masih hidup atas langit ke? Kau tahu tak yang fatwa ni semua Azhar pun mengeluarkan fatwa mengatakan Nabi Isa tu masih ada langit. Kau je mengatakan Nabi itu sudah wafat. Jadi oleh kerana kita bercakap dengan orang hakim, dengan orang besar, kita kena tunduklah. Tapi dalam tunduk pun kita tanya jawab juga bila ada kesempatan. Okeylah Tan Sri, kalau Nabi Isa tu hidup atas langit, dia akan turun. Bila dia akan turun? Kan Nabi dan juga Nabi Muhammad adalah nabi syariat yang terakhir. Kalau Nabi Isa akan turun dia ke bumi, dia bawa ajaran apa? Syariat apa? Syariat Nabi Isa lah. Itulah Tan Sri minta maaf cakap itu kita ada perbezaan kat situ. Penghabisan dia tak dapat jawab. Okey Nan, kau aku. Lepas minum Tutup kopi buku juga. ni. Ya. Tuan Zainal, jazakumullah atas perkongsian ni. Saya pribadi amat berbesar hati lah dapat Tuan sini untuk berkongsi pengalaman dan juga ruang inilah. Banyak pengalaman saya sebenarnya dia ni. Belum ada yang cerita yang mistik-mistik lagi. Saya pernah satu ketika 2 kali saya kena. Buka gerai tengok senduk-senduk saya semua hilang. Duit ada, duit shilling semua tukar-tukaran tu ada. Memang saya letak dalam stall tu. Tapi senduk yang hilang. 2 kali saya kena. Rupanya ada juga. Ada. Rupanya mereka ambil itu, mereka buat pelaris. Mereka ingat saya guna pelaris. Pelaris. Pesan mak bapak saya, pelaris kita tu sebenarnya asam, garam, gula. Maknanya rasa. Kalau sedap, orang datang lah. Tak pakai pelaris lagi. Jadi kalau orang luar, dia cakap saya pakai pelaris. 2 kali saya kecurian senduk macam tu. Banyaklah lagi pengalaman saya. Tapi itulah yang boleh saya. Okey, ada ruang kita berkongsi lagi. Sekali lagi jazakumullah atas perkongsian ni. Moga-moga perkongsian ini serba sedikit memberikan manfaat lah kepada semua, terutamanya pendengar Inspire Talks pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.